Macam mana Nabi boleh digelar Al-Amin? Ketika Nabi masih di Mekah dan tidak lagi menjadi Rasul, Nabi memang dikenali oleh masyarakat tempatan sebagai Al-Amin. Al-Amin yang bermaksud seorang yang amanah. Ceritanya Mekah ketika tu diserang oleh banjir. Banjir tu merosakkan banyak benda sampailah Kaabah pun runtuh. Ketua-ketua kabilah Quraisy ni memang dah decide yang kita akan bina balik Kaabah. Dan Kaabah dijadikan sedikit tinggi untuk mengelakkan sebarang kecelakaan. Dan ketika sampainya empat nak letakkan Hajarul Aswad, orang bergaduh sesama diorang dan menyatakan yang diri diorang lebih layak daripada orang lain. Pergaduhan ni sebenarnya sangat tegang dan sampai sebenarnya boleh berperang. Last kali diorang decide orang pertama yang masuk ke area Kaabah masa tu, dialah yang akan menjadi hakim. Dengan kuasa Allah, orang yang pertama masuk tu adalah Nabi Muhammad. Ketika dipilih, Nabi Muhammad terus membuka serban dia dan membentangkan serban dia. Ketika tu dia meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah dan empat penjuru tu dipegang oleh empat kabilah Quraisy yang bergaduh tadi. Diorang semua bersetuju dan membawa Hajarul Aswad ke tempatnya. Dan akhirnya Nabi Muhammad sendiri menggunakan tangannya yang mulia tu meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Secara tidak langsungnya Nabi Muhammad telah mengelakkan satu perperangan yang besar. Kesimpulannya, dalam menyelesaikan satu masalah, kita perlulah berfikir sedikit di luar kotak.